Siapa saja yang tak geram tengok haiwan berbintik hitam putih ni? Tapi tahu tak, panda gergasi sebenarnya adalah atlet makan yang sangat hebat. Bayangkan, dalam sehari mereka boleh menghabiskan masa selama 12 jam hanya untuk makan. Menu utamanya sudah semestinya buluh. Seekor panda dewasa boleh makan sehingga 12 ke 38 kilogram buluh setiap hari. Ada satu lagi rahsia unik. Panda ada ibu jari tambahan. Sebenarnya, ia adalah tulang pergelangan tangan yang memanjang berfungsi supaya mereka boleh memegang batang buluh dengan sangat kemas. Bijak kan? Walaupun nampak bulat dan perlahan, panda sebenarnya pakar memanjat pokok dan boleh berenang dengan baik sejak kecil lagi. Sayangnya, mereka antara haiwan yang hampir pupus. Jadi, jom kita hargai alam sekitar supaya habitat mereka terus terpelihara.